korang kena tanya dulu, korang kena fikir dulu, korang kena siasat dulu. Adakah betul ataupun tidak? Kali ini saya nak share tentang satu tanggapan ataupun satu pandangan terhadap pelari ataupun geng-geng runner yang sekarang tengah trending kan. Kebanyakan orang yang menganggapkan orang yang berlari half marathon, full marathon adalah orang yang tak mengutamakan agama ataupun mengetepikan agama dalam berlari. So saya di sini bukanlah ingin nak tegaskan ataupun apa-apa. Saya nak share sahaja bahawasanya kepada orang-orang yang menganggap geng-geng berlari ni adalah seorang yang tak mengutamakan agama, korang kena tanya dulu, korang kena fikir dulu, korang kena siasat dulu. Adakah betul ataupun tidak? Sebenarnya, saya yang lebih kurang dalam 3 tahun dalam berlari ni, sebenarnya, geng-geng berlari ni, yes, ada juga beberapa sahaja, tapi tak semuanya yang sebegitu. Jadi kita perlu menukar pandangan, kita perlu membuka minda yang ada je tempat yang disediakan untuk geng-geng runner ni solat. Contoh, saya bagi contoh, saya masuk Penang Bridge International Marathon pada tahun 2024. Ada tempat yang disediakan untuk geng-geng pelari ini solat selepas siap berlari. Dan saya ada juga masuk half marathon di negeri Pahang. Ada juga yang menyediakan tempat sembahyang khas untuk geng-geng pelari. Dan ada juga 2-3 tempat lagi yang memang saya masuk tu memang ada. Memang bukanlah satu benda yang pilihan. Benda tu solat kan wajib. Jadi kalau korang tengok macam tak solat ke dia berlari 2-3 pagi kan, kita tengok dia siap macam budak ni geng-geng lari yang ayah-ayah pun kan tak solat ke. So sebenarnya dia solat saja. Cuma dia takkanlah nak share semua benda kan. Takkanlah semua benda kita nak share dekat social media kan. So you need to be smart lah. Sebelum kita nak condemn, sebelum kita nak berkata-kata, kita siasat dulu. Okay? Thank you.